Jika dilihat, kebanyakan kedai gunting akan meletakkan objek silinder berwarna biru, merah dan putih yang berputar di tepi pintu masuk ke premis. Objek ini digunakan secara meluas di kebanyakan negara di seluruh dunia, tidak kira di negara barat maupun Asia. Terdapat 3 komponen utama objek tersebut, iaitu tiang silinder, warna dan penutup silinder yang menyerupai mangkuk pada penghujung tiang. Apakah sebenarnya makna di sebalik alat simbolik tersebut? Mengapa ia dipakai secara meluas hingga hari ini? Jawapannya, bermula sejak ratusan tahun dahulu ketika zaman pertengahan, tukang gunting bukan sahaja menggunting rambut dan jambang, malah mereka bekerja sebagai pakar bedah dan doktor gigi. Mereka menyediakan perkhidmatan kepada orang-orang miskin yang tidak mampu berjumpa doktor. Disebabkan penjagaan kesihatan pada zaman tersebut tidak secanggih masa kini, prosedur kesihatan seperti pembedahan menjadi agak berisiko. Mereka melakukan pengeluaran darah daripada pesakit yang dipanggil bloodletting yang dipercayai dapat menyembuhkan satu-satu penyakit atau jangkitan dan menguatkan sistem imun seseorang. Prosedur ini dikatakan mempunyai persamaan dengan amalan berbekam. Tiang berwarna pada simbolik kedai gunting berasal daripada tempat pesakit berpegang ketika prosedur dijalankan untuk menggalakkan peraliran darah. Ada juga pihak yang berpendapat tiang tersebut digenggam untuk menimbulkan urat bagi memudahkan tukang gunting tersebut menebuk saluran darah ketika bloodletting. Bentuk mangkuk pada penghujung tiang pula mewakili besin yang digunakan untuk menadah darah ketika prosedur dijalankan. Akhir sekali, kain pembalut yang telah digunakan untuk menghentikan pendarahan setelah proses bloodletting kemudiannya digantung pada tiang untuk dikeringkan, membuatkan kain tersebut melilit pada tiang apabila ditiup angin, lalu menjadi simbolik kedai gunting yang kita lihat pada hari ini. Warna merah pada kain putih tersebut mewakili darah, manakala biru mewakili warna urat pesakit.